So, Sangkrok nak berkongsi hari ini, selalu kita cerita pasal tenaga solar. Ini agak berkaitan dengan sistem tenaga solar, tapi kita nak khususkan kepada bumbung. Bumbung ni ada satu bahan bumbung yang dinamakan asbestos. So, hari ini kita nak bincang bahana asbestos. Okay. Dalam pengalaman kita pemasangan sebagainya, berbagai material bumbung yang digunakan, ada metal deck, atap genting. Masih juga kita jumpa atap jenis asbestos. Apa masalah dengan asbestos ni? Yang pertama sekali, confirm dia tidak selamat. Kenapa dia cakap tidak selamat? Apa masalah dia? Dia punya pendedahan. Okey, asbestos ni dia ibarat serat-serat tau. So kalau bumbung asbestos ni anda tengok yang berlekuk-lekuk tu kan, kalau dia pecah, dia kering, dia retak, dia akan bebaskan sedikit macam serat-serat yang berterbangan. Dia boleh masuk dalam pernafasan respiratory dan boleh menuju ke sistem respiratory, terutamanya paru-paru. Anda akan terdedah kepada penyakit asbestosis. Okey, ini saya tak perlu nak terangkan lebih lanjut lah. Anda tanya je pakcik AI, berlambak dia cerita pasal asbestosis ni. Memang dah dibuktikan dengan kajian, laporan, jurnal, statistik lah. Okey, daripada WHO juga, orang selalu cakap, tak apalah kita main pegang ni sekejap je pun, 5 minit je pegang. WHO dah cakap tiada tahap minimum. Macam orang cakap lah, oh ni kalau kerja kat kilang baru kena, atau main dengan asbestos ni hari-hari baru kena. Dia tak ada tahap minimum. Kalau dah terkena, terdedah, dia akan terdedah pada asbestosis dan juga dia berbentuk karsinogenik. Bahan utama, kelas pertama sebagai bahan yang menggalakkan berlakunya kanser, sebaris, sekumpulan dengan plutonium, dengan tembakau. Okay, so tak berbaloi lah. Ini yang pertama. Yang kedua, lambat jadi. Ini lagi satu isu lah. Menidakkan fakta ni, walaupun dah terdedah dengan asbestos ni, dia benda nak jadi penyakit bukannya esok, bukannya bulan depan, bukannya tahun depan. Dia ambil masa 20 ke 30 tahun. Masa nak terjadi ni, dah lupa dah mana terkena. Mungkin orang yang kerja ni pun dah berhenti kerja, dah pencen, dah jadi kontraktor berjaya ke, dah jadi ustaz ke, dah jadi atuk nenek sebagainya. Dia dah terlambat dah untuk tahu tentang benda ni. So benda ni dia perap tau. Tiada cara nak mengeluarkan sisa asbestos ni sekali dah termasuk ke dalam. Itu dia punya punca ni. Dia akan lambat jadi. Yang ketiga, terakhir sekali, haram secara total. Seni pula H ni. Haram total. 60 buah negara dah haramkan benda ni sepenuhnya. Tetapi dekat Malaysia masih lagi ada penggunaan dia panggil asbestos putih atau krisotal yang untuk material bumbung tu. Dan Malaysia merupakan pengimport, antara pengimport terbesar di Asia Tenggara tentang barang haram ni. Ni baru betul lah kita panggil barang haram. Contoh negara yang dah haramkan ni, Iran, Djibouti dekat Afrika, Seychelles pun dah haramkan tentang sepenuhnya lah tentang asbestos ni. Tiada lagi penggunaan. So jadi segi haram total ni, kalau kita tengok dekat peraturan ataupun akta Malaysia ni, masih lagi tiada akta khas untuk asbestos. Cuma ada beberapa yang berkait lah, seperti akta PBT, yang mana bangunan kerajaan tidak boleh mengandungi kandungan asbestos. Kalau tidak, PBT tak boleh bagi kebenaran ataupun kelulusan. Itu antara yang berkait lah. Cuma belum ada lagi larangan khusus khas untuk penjualan atau sebagainya lah. Kalau tuan-tuan perempuan search online, masih lagi orang boleh jual. Benda ni boleh jual, boleh beli dekat kedai dan sebagainya. Padahal benda ini sangat-sangatlah berbahaya. Kalau nak buat pelupusan, yang sebenar nak buat ni, orang nak buat pelupusan tu kena pakai full PPE tau. Pakai suit, hazmat suit tu. Macam orang zaman COVID dulu. Full putih, pakai mask, pakai air filter dan sebagainya untuk membuang benda ni. Dan benda ni juga
ada akta yang terkena, anda tak boleh buang suka-suka. Tak boleh buang dalam tong sampah, tak boleh buang tepi jalan. Sebab dia tergolong dalam sisa barang berjadual. Sisa berjadual lah. Schedule waste. Maknanya nak buang kena ada cara yang betul, kena panggil orang yang boleh handle ni dan boleh melupuskan dengan cara yang betul. 3 bahana kalau anda menggunakan asbestos ni, dia ada nama lain bumbung asbestos lah. Orang selalu sebut kalau pakai bumbung asbestos ni lebih sejuk. Tak ada. Sekarang dah ada banyak option dah. Anda pakai metal deck, boleh ada insulation, anda boleh letak heat shield. Kalau pakai atap genting tu, ada yang daripada clay, ada yang reflektif, semua ada. So, jauhkan pastikan anda tidak guna lagi asbestos ni. Kalaulah ada rumah-rumah mak ayah di kampung dan sebagainya, nampak asbestos ni, bocor ke apa, janganlah ganti dengan asbestos. Buang terus. Dan buang ni pastikan juga anda tidak buang secara tanpa perlindungan. Ambillah perlindungan yang sewajarnya. Nak elakkan supaya anda tidak terdedah. Benda ni sangat halus, sekali termasuk memang tiada cara untuk keluarkan kembali. Okey, jauhi asbestos.